Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Okay guys, hari ni kita punya program daripada Pasir Gudang pergi ke Kulai. Kita kumpulkan kawan and then kita pergi sarapan dekat Macap, Hentian Macap. Okay, so inilah kita punya player-player yang ada. Okay, player-player kita ada. Okay, kita ada Jack 800 2 biji, CBR 650, Kawasaki ZX9, kita ada MK09, kita ada KTM, kita ada Ducati dan macam-macam lagi genre. Okay, so kita akan buat sedikit vlog kat sini. Okay, lepas ni kita akan pergi ke, lepas sarapan ni kita akan direct pergi ke Lomak Salai kan, Lomak Salai. Okay guys, okay, sebelum tu kita nak minta sepatah dua kata daripada Abang Roy and Kak Ju guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni hari Sabtu. Alhamdulillah cuaca pun baik. Kita beramai-ramai ni adalah dalam 18 biji. Kita nak ke mana? Lomak Salai. Kita pergi Lomak Salai. Selepas dekat Negeri Sembilan. betul. Selepas kita breakfast ya. Kan kita dekat Macap lah. Yeah. Breakfast dulu, kita pergi Lomak Salai. Betul. Okay, ataupun kalau ada kita nak pergi TNT, kita akan ambil. Okay guys, bang, Jangan lupa share, subscribe dan like. come on man. Come on. Thank you bang. Terima kasih bang. Okay, sekarang kita dekat mana? Sekarang kita dekat R&R Macap. Mana destinasi kita? Destinasi kita dekat Gerobok Salai. Gerobok Salai tak silap kita dekat Negeri Sembilan. So hari ni abang dengan geng mana? Okey, kami dengan Broken Chain Brotherhood, brother. Oh yeah. Tembak kita. Okay guys, kita sekarang ni sarapan dekat, okay sekarang ni 9.30 kita sarapan dekat Macap. Tadi yang kita punya gambar member kita yang ada makan kat sini. So kita standby lepas makan ni kita akan bergerak ke Lomak Salai. Kami berada di Macap, breakfast kawan semua. Kita akan di Lomak Salai.
Okey guys, sekarang kita dah berada di Lomak Salai. Okey, kita nak tengok menu apa yang viral sangat tu kat sini. Jom kita pergi dalam. Let's go. Okey, sekarang ni menu aku ambil hari ni nasi, sayur dengan ikan keli masak lemak. Dengan air apa? Coklat mungkal Ada tulisan. Ni alung punya. Okey. Okey, sekarang kita nak bayar, kita nak tengok menu ni berapa harga dia. Keli masak apa? Keli masak apa? Masak lemak. Keli masak lemak, sayur ada ni dengan air coklat mungkal lah ni. Okey, kita tengok harga dia berapa Okey. Alright. Okey guys, sekarang ni kita dah berada di table makan. Okey. Sekarang ni aku cuma ambil menu simple dia. Keli apa? Masak lemak. Keli masak lemak ada. Okey, aku cuma rasa ni. Abang Roy ada ambil yang abang Saipu pun ambil apa tu? Salai lemak Okey. Lagi lemak. Okey. So aku nak rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bila dia salai rasa dia memang lain guys. Memang berbeza dengan lemak yang biasa. Dia ada berbeza sikit lah. Betul bang Bang? Berbeza? Ada kelainan sikit. Macam apa bang? Lemak. Abang rasa abang punya bukan abang silap. Abang punya patin apa ni? Tempoyak. Tempoyak. Ada beza. Dia beza. Dia tengok tempat. Dia pun first time abang datang sini. Dengan team kita kan. Tapi pada abang nak recommend nak orang datang? Abang rasa kena datang. Kena datang, kena rasa. Kalau tidak, Tak jumpa jalan pulang. tak jumpa jalan pulang. Okey, kan Okey, so far alhamdulillah tak ada masalah. Akak ada apa nak cakap? Saya tak makan pedas, tapi kat sini kita ada juga juadah-juadah yang untuk orang tak makan pedas lah. So boleh je datang, kita support. Right. Okey, Abang Epul dia tunjuk. Maksudnya kalau Abang Epul dia jangan pegang. Kalau dia tunjuk dia sedap jangan kacau dia Okey guys.
Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ni kita berada di mana bang? Cruise Melaka. Sekarang ni kita nak tanya lah jom pengalaman uncle abang-abang ni. Okey, apa yang dirasa suasana dan keadaan kat sini. Bang, boleh abang tanya sikit? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita dekat cruise dekat Melaka. Kita dekat Kampung Mountain. Kita berhadapan dekat homestay pun dekat. Nak tempat makan pun dekat. Kampung Mountain. Kampung Mountain. Kita dekat belakang ni ada sungai. So apa dia? Environment angin yang kita rasa. Sebab cuaca sekarang panas. Jadinya kita ambil masa terapi, relax dengan kawan semua. Betul. Tak perlu kejar masa sebenarnya. Tak payah. Kita santai. Stay tune. Kita nak tanya Muhammad Faizal bin Ismail. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal daripada ER6 Johor Bahru, Tuan Aminah Skudai. Saya pertama kali join Broken Chain ni. Untuk kali pertama saya join Broken Chain ni ride sampai ke Melaka. Bagi saya happy lah. Sebab apa, kita punya homestay ni terlalu dekat dengan kedai makan dan center juga dekat Bandar Hilir. Ada sungai ni, sama ada kita nak mandi ataupun kita boleh naik cruise. Naik cruise. Kemungkinan besar kita akan pusing-pusing satu Bandar Hilir ni dalam 5 minit je. Macam tu dia bilang, ini dia Mr. Komeng. Yeah. Mantap, oh yeah. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berboleh. Semoga dia berbahagia dengan keadaan dia.
Okey, kita pun dah sampai ke penghujung. So, kita nak bersurai. Sebelum kita bersurai, kita nak jumpa biker-bikers yang join ride ni, nak tanya pengalaman diorang macam mana lepas mengikuti program Broken Chain Brotherhood. Okey, kita cari ni. Kita jumpa akak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Okey, saya bersama dengan Kak Ju. Kak Ju. Okey, Kak Ju, saya nak tanya sikit lah Kak. Akak ikut ride kita, ikut ride Broken Chain kali ni. Apa yang akak rasa kak? Saya rasa kali ni sangat seronok. Kita ada perjalanan daripada JB, kita ke Lomak Salai Negeri Sembilan. And then kita turun balik ke Air Keroh, di mana waktu tu kita singgah di 2 lokasi lah. Air kolam panas Gadik something macam tu, and then masjid Cina. Kita pergi kat sana seronok. Tapi hari pergi okey, tak terlalu banyak motor. Hari balik hari ni memang banyak bikers. Okey, so pesanan saya juga untuk semua, hati-hati waktu ride, okey? Okey. Terima kasih Afzal. Okey, sama kak. Terima kasih kak join ride ni. Alright. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan bikers yang lain. Okey, kita berjumpa dengan Abang Roy. Assalamualaikum Abang Roy, my brotherhood. Oh yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ya saya. Bang, ini abang. Okey, sebab tu abang kenalkan. Okey, orang kenal saya, nama saya Roy. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat RNR Kulai. Okey. RN Bukan ni macam kita dalam untuk berpecah lah. Berpecah. Pergi ke destinasi masing-masing. Alhamdulillah kita pergi dan balik pun cuaca baik. Kita sampai pun cuaca baik. Kita sampai sini untuk berpisah betul. Balik ke rumah masing-masing. Alhamdulillah kali ini best, enjoy dengan kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe, share dan like untuk Broken Chain Brotherhood. Terima kasih bang. Okey bang, terima kasih bang. Okey bang, kita pergi kat yang seterusnya. Okey, ini pun sama, kita punya bikers je. Okey, sekarang kita bersama dengan siapa? Boleh kenalkan diri? Okey, saya Komeng ER6. ER6 ER6 Komeng ER6. Meng. Okey Meng. Okey, Komeng dah join kita punya ride. Daripada mana Meng? Kita daripada Johor Bahru, Lomak Salai. Lepas pergi Lomak Salai, kita pergi Melaka. Betul. Lepas tu kita pergi Wak Gondang. Okey. Sekarang kita sampai ke Macap balik untuk kita bersurai lah. Ya betul. Okey, boleh tak cerita sikit dengan kita punya viewer, komen punya experience? Ya, alhamdulillah lah, sepanjang perjalanan kami daripada Johor ke Melaka ke Negeri Sembilan, patah balik ke Johor, alhamdulillah so far semua smooth. Bagi pendapat saya, untuk pertama kali saya join ni, pertama kali juga saya ride dalam Broken Chain ni, alhamdulillah semua smooth dan bagi saya mudah lah kita communicate. Yang tertinggal problem pun dapat solve betul. Alhamdulillah. So jangan lupa subscribe. Baik men. Mantap. Okey men, terima kasih banyak. Okey, kita jumpa juga buat ride seterusnya. Okey, boleh kita sembang sikit? Sebelum tu kita nak kenalkan diri. Boleh kenalkan diri? Okey, saya Irina, wife kepada Mr. Komeng. Okey. Kita tanya pengalaman untuk jadi pilot pembonceng macam mana, okey tak? Buat kali ni jalan jauh ni kan? Jalan yang jauh So macam mana? Selesa ke? Okey lah juga, boleh lah. So ada juga rasa sakit-sakit pinggang sikit. Itu normal lah. Itu normal. Memang itu normal. Tapi daripada segi pemakanan, apa-apa yang kita pergi, homestay, chalet, best tak? Semua okey. Apa tempat yang paling best? Banyak-banyak tempat yang kita pergi ni, apa tempat yang paling best? Yang kita pergi sepanjang ni Kita pergi makan dekat Lomak Salai. Itu yang terbaik. Lomak Salai sedap Lomak Salai kat mana? Dekat Negeri Sembilan Negeri Sembilan. Itu memang terbaik punya. Dia punya pedas cukup, semua cukup. Lemak dia okey. Lomak Salai. Lagi boleh recommend orang pergi sana? So korang kalau teringin nak rasa yang daging salai yang padu punya, korang bolehlah datang dekat Lomak Salai Negeri Sembilan. Ya, baik. Okey, terima kasih. Okey, jumpa lagi. Okey, jom kita pergi yang seterusnya. Kita pergi kepada ini macam mana nak kacau, rasa macam tak berani kan, ada ke tumbuk kan dia ni sekarang. Okey, tak apalah, Abang Saiful penat katnya. Okey, ini Abang Saiful. Abang Saiful dah cakap-cakap tak? Okey, Abang Saiful semua okey bang
Okey. Okey. Tak apa, kita bagi Abang Saiful relax. Abang Saiful ni dia adalah kita punya bikers juga. Tapi saya kenal dia dari grup Z800 Community JB. So dia pun ikut mana grup kita pergi. Okey, tak apa, dia nak bagi dia relax dulu. Kita cari yang seterusnya. Okey, ni Abang Nasri selalu ikut kita. Bang, abang ngantuk bang kan? Ngantuk. Okey, dia ngantuk, kita jangan kacau, dia bagi dia relax dulu. Okey, semua tidur. Okey, jangan ambil gambar dia. Okey, ni ada dua. Neo. Kita pergi kat Neo sekejap. Okey. Neo. Assalamualaikum Neo. Okey, sekarang ni kita bersama Neo. Boleh panggil Neo sekejap? Okey, Neo. Boleh tak cerita sikit pengalaman kita ride daripada sini pergi ke Lomak Salai, patah balik ke Melaka dan Lompeng, apa tu? Makan apa? Buat gondang. Okey, cerita sikit apa yang best dalam ride ni? Sepanjang perjalanan kita, sepanjang luar kita malam ni, semua berjalan dengan lancar. Nak kata hujan tak hujan, nak kata ada masalah tak ada masalah. Tapi masalah tu biasa bang Betul, masalah biasa normal. Tapi di mana ada masalah, di situ ada solution. Betul itu. Di mana ada masalah itu ada highway. So Neo, untuk next ride Neo akan turun? Yes, obviously mesti akan turun. Neo, kalau ada yang nak berminat join kita, apa nasihat Neo kepada mereka? Jemput datang. Kita bukan mencari lawan, kita mencari kawan. Tak kisah pakai motor apa pun, sebab ada di antara kita motor rosak dekat bengkel, pakai RSX je. Semua pun boleh follow. Kita boleh follow. Yang penting brotherhood. Tak ada kroni-kroni. Betul. Okey Neo, terima kasih banyak Neo. Okey guys, saya rasa nak cakap lagi, brother ni pun dia pun rehat. So tontonlah video seterusnya. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton, dan jangan lupa kepada yang belum subscribe, komen, share dan like. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.